Makin lama orang kaya makin bertambah kaya, tapi kita makin lama makin terasa duit tak cukup. Pernah terfikir tak apa beza antara orang kaya dengan kita? Sebenarnya orang kaya bertambah kaya ni bukanlah sebab mereka kerja lebih kuat semata-mata, tapi sebab mereka uruskan harta mereka dengan cara yang betul. Masalah kebanyakan orang, mereka simpan duit dalam bentuk wang kertas sahaja. Sedangkan setiap kali kerajaan cetak lebih banyak wang, nilai duit kita semakin merosot. Contoh mudah, apa yang duit 100 boleh beli tahun lepas, hari ini kita perlu bayar jumlah yang lebih banyak untuk item yang sama. Sebab itu, orang kaya, mereka akan simpan lebih banyak emas. Bukan untuk bergaya, tapi untuk lindungi nilai kekayaan mereka. Cuba tengok rekod harga emas tahun ni je. Kalau kita beli 100 gram emas tahun lepas, harganya cuma RM40,000. Tapi kalau dijual hari ini, 100 gram yang sama dah pun bernilai lebih daripada RM60,000. Tanpa perlu buat apa-apa, nilai simpanan kita dah pun naik 50%. Ini bukti jelas, emas bukan sekadar simpanan, tapi pelindung nilai harta. Kaedahnya mudah, tak perlu nak tunggu jadi kaya baru nak simpan emas. Tak kisah berapa pun gaji anda, simpan saja ikut kemampuan. Nak lebih mudah, simpan saja melalui akaun Gap Public Gold. Akaun Gap ni memang dicipta untuk mudahkan kita semua. Sebab itu, walaupun cuma mampu simpan 1 gram atau RM100, kita dah boleh beli emas dengan akaun Gap. Nak mulakan simpanan emas? Boleh klik borang sign up atau apply now. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas pasport kekayaan kita semua.